guys, selamat datang di channel Small Legends. So hari ni kita akan main game lagi, iaitu Minecraft. So episode ini kita akan main Minecraft. Kita main dunia sendiri. Kita dah main Minecraft Skyward, Bed Wars. Lepas tu kita main COD. Dan hari ini Minecraft ada update terbaru. So saya ingat nak main dunia saya, guys. So kita akan main dunia saya. So hari kita akan main sendiri, guys. So let's go. So kita tekan creative the new world. So korang mesti tertanya macam mana nak create new world. So korang nampak, korang tekan play dan korang dapat tekan create a new world, okay? Tekan lagi. So ni setting saya, iaitu korang tekan creative mode. Hari ni kita main creative mode. So kita main difficulty easy. Dan multiplayer kita akan jadi friends. So kita akan jadi members. Lagi itu saja. Nama, yes, nama kita tukar apa, guys? Kita nama apa? Dia tak mini version world. Nampak tak, guys? Oh, kejap. Kenapa dia ni, guys? Kejap, guys. Kita untuk ni, kita mini version world. Okay, ini kita punya. So kita akan katakan correct. Anyway, so kita tunggu sebentar untuk kita loading untuk dunia Miniverse World. Alright, guys. So sekarang kita teleport ke dunia saya, guys. So dari kita sekarang ni ialah zero, tak buat apa-apa. So sekarang kita buat kreatif, guys. Boom. Okay. Guys, apa kata kita main mode yang dunia flat, guys? Dunia flat tu maksudnya dunia yang rata, guys. Sepatutnya boleh, guys. Apa pendapat korang? Nak tak? Mana kita main dunia macam ada pokok ni, dia sesuai. Kalau buat macam ni, kalau dunia macam ni kita main survival baru best, sebab dia main pokok dengan ingredients. So kejap, guys, saya cuba cari ada tak mode flat. Okay, easy. Maksudnya tempat yang flat. Kejap, guys, bagi saya masa sedikit untuk saya cari. Tunggu sebentar, guys. Alright, guys, saya dah jumpa dah, guys. Okay, so korang nampak kat sini, korang tekan advance dan tekan flat world, guys. Dunia dia rata, guys. So senang kita nak bina rumah ke apa. Okay, so ada starting map ni semua. Kita rasa payah kot, guys. Mungkin kita tak payah guna, kan? So kita nak buat dunia sendiri, guys. Nanti kita akan buat jalan sendiri. Minta maaf, guys, ada bunyi pelik, guys. So kita sambung dulu tadi. Okay, so kita korang tekan create new world. Dan korang tekan advance. Dan korang tekan flat world. So kat sini ada banyak. Classic flat, Tiny Dream, Water World, Overworld, Snow Kingdom, Bottom Peak, Desert, Redstone Ready, The Void. So hari ni kita akan main flat klasik saja. So ni dah macam biasa, kita tekan verse world, guys. Tukar sikit. Sekejap, guys. WOL world. Ini salah, guys. Sekejap, guys. Alright, guys. So Miniverse world, guys. Ataupun village, guys. Tukar nama village. Village. Kita akan pergi ke dunia barunya, itu Miniverse Village. So let's go, guys. So kita dah tekan mode flight. Mari kita tekan the great away. So kita akan buat bandar, guys. So korang jangan lepas stay tune untuk
video saya, dan korang jangan lupa like, share and subscribe. So let's go, kita start the game tu, Minecraft. Alright guys. Oh, kenapa ada lembu kat sini guys, tapi tak apalah. So first in first, kita akan ambil, sekejap guys, kita akan ambil konkrit dulu. Konkrit. Kita akan ambil konkrit. Sekejap guys, kita ambil konkrit putih dengan grey. Lepas tu kita ambil gelas. Lepas tu kita ambil sini, tak ke sini. Lepas tu kita ambil pintu guys, kita ambil door. Door. Tak ke sini. Lepas tu kita ambil benda api guys, tapi tak ingat apa nama dia. So ni dia guys, apa ni, short film. Tak salah saya, benda ni untuk jadi lampu bawah guys. Tak payah susah payah kita ada. Ini kawan saya ajar, so saya boleh ajar kat korang. Dan juga sekejap guys, apa lagi guys, sekejap. Apa lagi, itu je yang kita perlukan. Okay, so first kita ambil konkrit dulu. Kita start pada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Okay guys, 12 ke 15, 13, 14, 15. Okay guys, dah 15. So kita start dari sini. 15 lah guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So sampai ni. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Okay guys, nampak rata tak? Okay. So yes, saya rasa salah kira. So guys, 15 dengan 15 guys, 15 kiri, 15 kanan juga. So sekarang kita sambung ke sini guys. Salah guys, sampai sini. So kalau 15, kita kena bagi di tengah. Kita start rumah daripada, okay, kalau macam tu guys, macam tu saya ada satu idea, iaitu okay, 15. Okay, dari sini kita tukar jadi daripada 20 guys. Sekejap guys, saya tunjukkan korang platform. Kejap, nanti saya tunjuk korang platform. Nanti saya edit sikit guys untuk korang. Okay, so ni kan 15, tambah lagi 5, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so inilah guys. So 20. So ini dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Tak cukup. 6, 7, 8. Okay, cukup. 8, 7 cukup guys, 7. So 7 dari sana. So kita masuk dari sini. Berapa ni? Ni 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap guys, saya bagi saya note sikit, nanti senang saya edit. Tunggu sekejap guys. Alright guys, so sekarang saya dah ambil buku nota untuk nanti saya nak tunjuk kat korang, nak jelaskan. So kita tunjuk dari sini. Okay, korang nampak kira-kira ini. Ini rumah pertama kita guys, by the way. Okay, so kita dah buat sini. Okay, so ni tak ada plan ni, saya baru buat plan. So sekarang ni kita dah buat rangka dulu. Kita kena buat rangka dulu. So sekarang ni kita kena okay, pintu kan guys. Okay, pintu kita akan dari start dari mana guys. So kira ni kita kena tukar lah guys. Okay, kejap guys. So kat sini nanti di sini akan masuk pintu start daripada sini. Pintu kat sini. So, tambah gelas guys. Gelas saja. 1, 2, 1, 2, 3 guys. Nampak? Kalau macam tu guys, ini kita ni kan 7. Okay, ni jadi 8 guys.
8. Yes. So kejap lagi kita repair dia punya tanah dia, iaitu grass. Kami kat sini. Sekejap guys, pindah ke sini. Sini sikit. Okay. So kita repair sekejap guys. Okay, sekarang ni 11. Sekejap guys, saya tukar jadi sini jadi 8. Jadi 5. So sekarang kita kena buat cermin dulu. Okay. Okay, sekarang dah. Ke kita kena buat ni guys. Boleh. Sekejap guys, kita bagi dia nampak efisien sikit guys. Sekejap. Lemak terkup ni. So kita letak sini satu. Okay. Okay, sekarang tinggi dia. Okay. Tak salah saya. Satu tingkat. Kita kena tinggi dia. Tak salah saya. Tinggi dia kena 5 guys. Tinggi. Kejap guys. Kita letak tinggi. Tinggi dia 5 blok. Untuk bagi dia bagi dia nampak macam tak tinggi sangat, tak rendah sangat. So kita start dari sini. 1, 2. Sekejap. 1, 2, 3. Kejap. Ini tak payah guys. Ini tak kita payah buat apa. Start dari sini. 1, 2, 3, 4. Dan 5. Lepas tu sekejap guys. 4 je cukup. 4 pun cukup guys. So start dari sini 1. Sampai sini lah guys. Kita bagi dia starting iaitu 5 guys. Okay. So sini bersama kita sambungkan terus. Kita tambah lagi. Tambah lagi sama ni guys. Kita letak sini. Sebab apa? Nanti atas ni kita buat balcony guys. Kenapa ni? Saya tak sekata. Oh sini patutlah. Maaf. Alright. So sekarang kita blok. Okay. Sekarang kita dah buat rangka guys. Nampak macam rendah. Okay dah elok. Tambah gerak kat sini. Alright guys. So dah malam untuk sekarang. So kejap guys. Tadi kan saya nampak macam satu idea. Apa kata atas ni kita letak gelas sekali guys. Terlalu cantik kan. Cuba. Okay guys. Apa kita letak gelas ke depan kan? Sekejap. Minta maaf guys. Saya tukar. Sebab apa tau. Dia kalau nampak pintu dengan gelas, dia cantik guys. Ya guys. Kita letak gelas. So kalau pintu pun kena gelas juga guys. Sekejap guys. Kita tengok pintu dahulu. Door. Kita cuba letak ini satu. Ini satu. Tak guys. Ni kita try. Macam pintu dia tak berkena dengan gelas. Sekejap guys. Kenapa dia macam lain? Okay. Kalau macam ni. Kena juga guys. Kena juga. Kalau yang ini. Kalau kita buat iron. Kalau iron dia macam nak pakai nipis tau. Tapi yang tadi tu kita dah okey dah. So nama ni play outdoor. Dia nampak guys. Nampak cantik. Nampak luxury guys. Okay, sekarang kita tidur dulu. Mana beg kita? Kita ambil beg dahulu. Beg tu kita ambil warna putih. So tema rumah kita ialah putih grey guys. Kita ambil warna light grey. Kita ambil kat sini. Kita tidur sementara. Dan tidur. So tinggi dia kita tukar jadi 4. Sebab macam terlalu tinggi. Wah, kenapa ni? Kita boleh ni dia guys. Jangan bagi dia kacau pula. Okay. Kembali kepada kenapa banyak sangat ni guys. Rasanya kena tukar setting guys. Tak apa guys, nanti masa saya offline saya tukar setting. So nanti kemungkinan saya akan kat sini macam ada macam ada air sikit ke bawah ni. Nanti itu mungkin last. Mungkin nanti buat. Sekarang mula-mula kita buat rumah dulu guys. Okay.
So sekarang ni kita kena naik ke jadi 4 ni berapa yang sekejap guys, saya kira 1, 2, 3, 4. Yes guys. So kita kena 4. So kita kena bangun ni jadi 4. So bagi saya masa guys untuk saya buat. So let's. Alright guys, so sekarang ni setelah saya buat rangka, nampak guys, nampak. So guys, sebelum tu guys, korang nampak lantai ni macam apa guys, macam tak cantik guys, macam ya kita tukar lantai dulu guys. Sebab apa korang, sebab apa guys, macam tak ada idea untuk kita nak buat rumah guys. So mula-mula kejap guys, kita ambil pedang dulu guys, tak tahan dengan ni guys. So challenge kita, kejap guys, kita tutup dengan benda ni guys supaya tak ada halangan. So kita tekan setting. Okay, kita tekan easy ni untuk jadi pitch full supaya tak ada satu makhluk pun yang ada. Nampak? Aman, kosong, damai guys. Saya tahu kosong tu ni macam tak ada orang, macam tak ada orang, tak ada fana. Tak apa, nanti kita tambah mob sikit. Mob tu macam orang penjual guys. Orang penjual, saya pun tak tahu. Kalau salah minta maaf. So sekarang kita tukar lantai bagi saya semata saya speak kat video ni. Alright guys, so kejap guys. Aduh, kita tekan pula. Okay, so sekarang ni lantai kita tukar jadi warna grey, iaitu grey concrete. Dan dinding ni ialah white concrete. Dan juga kita guna pintu play outdoor. Sebab apa guys? Sebab dia sesuai dengan tema kita, dengan warna kita. Nampak guys, dari luar benda dah macam cantik kan, kalau dalam mesti kena perfect guys. So let's go. So tadi saya tambah sikit ke depan ni, tukar di lantai. Sebenarnya saya nak buat jambatan, cuma nanti lepas kita buat rumah baru kita buat yang bahagian luar pula, luar rumah. So sekarang ni kita kan dah buat bahagian atas, bahagian bawah ni, bawah lantai kita siap dah. So sekarang ni kita nak buat apa guys ke dalam. So kita masuk je, nanti kita kita kena buat bilik guys. So kita start daripada sini. Okay, kita buat apa, konkrit apa, putih lah guys. Sebab apa, dia sama dinding dengan ni. So kita buat dari sini. Okay, so ni bahagian bilik guys. So, kita buat dari sini, nanti pintu akan masuk dari sini dah. Okay, kita pintu masuk dari sini. Okay, tambah sikit. Nice. Okay, kalau macam tu kita buat dua bahagian guys. Sini satu bilik, sini ada dua bilik guys. Bahagian sini ialah bahagian ruang tamu lah guys. So kalau kita buat apa, kita kena ini guys. So kita start dari sini. Sekejap, kita bagi pintu warna ni guys. Sekejap kalau macam ni susah tak masuk. Dua pintu lah guys, nampak macam lazri sikit kan. So kita ambil ni macam ni. Tapi nampak sempit guys. Tak apalah, kalau macam ni pun dah okey dah rasanya. So tapi bahagian tempat tidur di kat sini akan jadi cermin. So kita sekejap guys, kita buat dulu. Sekejap. Ini padam. Okay, ini bahagian ni macam tu. Yang ni full chest lah guys.
sampai bilik pun sampai nanti kat sini. Okay, bahagian sini nak buat pintu ke tak payah lah. Ini flat mode ni. Kita tak kacau ni. So kita buat apa, kita bagi dia sini lah guys, bagi gini pintu. Alright. So ini tempat chest guys. So kita bagi tutup. Ya guys, ini sini. Tu dah nanti tambah gelas ke benda. So kita tambah dinding. So cepat dinding lagi. Alright, so kita buat bagian kat atas. Tetapi di atas ni pula belum tutup lagi guys. So kita macam apa ni rumah kan. Kita buat satu tidak pun dah tutup guys. Kita nak buat kita juga. Kalau macam tu macam tadi kata atas ni kita buat bangku ni. Boleh guys. Kita kat sini kita buat bangku ni untuk tak lihat. So kat sini kita buat bagian swimming pool guys. Nampak macam bagus guys. So kita tutup. Nanti bagian atas kita satu bilik sebentar guys. Okay. So kita buat dulu guys. Kita buat. Kita buat. Oh, gelap lah guys. Kita tambah ni guys. Okay, macam saya katakan. Okay. Lepas kita dah buat bahagian bawah dengan atas. So nak kita tambah ni guys. Apa nama ni? Ya guys, nama ni ialah strobe light. Ini kawan saya kata kalau kita selalu letak lampu kat atas kan. Tapi kalau kita bawah ni, kalau tak bring strobe light ni, dia menjimatkan tempat dan lagi efisien lah guys. Nampak cantik lah guys. So bagi sini tambah sini, nanti kita tambah pokok guys kat sini. Ini satu. Kenapa saya tak bagi begitu? Nanti atas ni saya tak pokok, nanti ni. Jadi kita tak sekarang guys, macam tu. Yang ni kita letak ni dulu, ni ke sini. Tambah lampu dulu guys sebab gelap. Sini pun dah cukup dah guys. Nampak guys. Dia walaupun sikit pun dia dah cerah guys. Okay, so tambah dekat dalam ni. Sini satu. Sini satu. Dan juga sini satu. Dan last sini satu lagi guys. Pohon cerah kan. Dia nampak shadow sikit lagi, tapi tak apalah. Nanti ni dalam ni dia tak jadi gelap. Nanti kita tambah ni kaca ke ataupun rod yang macam lilin lagi. So kita sekarang ni nak buat, kita buat rumah. Kita sekarang kita buat bahagian bilik dulu. Masuk bilik. Okay, kita buat dua cermin. Satu cermin sini, kita buat dari sini. Kita buat dari sini satu. Bawah ni sekali guys. Bawah ni tayar lagi. Dia nampak macam apa, dia kosong lagi sebab itulah kita punya ni guys. Apa pendapat korang? Kita nak buat, okay, korang boleh bagi idea lah, atau komen kat bawah. Kita nak buat dunia flat ke ataupun dunia yang ada banyak pokok semua tu. Korang pilih. Korang tahu komen sikit. Saya pun pening kalau main mode flat macam apa macam kosong je guys. Sebab dia kosong macam kita apa macam tadi kerja lah. Kerja kita senang. Kalau ada banyak pokok semua, dia macam mana guys? Dia macam tu ada bukit, macam natural lah guys. Dunia, korang fikir korang nak
dunia natural ataupun dunia flat guys. Korang boleh komen dekat bawah. So sekarang ni kita buat cermin. Dua cukup ke? Saya rasa 3 guys. 3 dah ada di sini. Sekejap kita tengok dari luar. Dia tak. Okay, tengok dulu. Okay, tambah satu lagi guys. Adakah okey? Nampak dia macam okey, tetapi dia kena tambah sini sikit lah. Okey, dia macam telah banyak gelas tau. So kalau macam ni dia cantik, tetapi dekat sini dia nampak tak cantik. Sini sikit. Okey, so saya rasa kita kena tambah gelas kat atas ni, sebab bagi dia sama dengan pintu atas tu. Tambah sini dan sini juga. Okay, kalau macam ni nampak macam garage tau. So lebih baik tak payahlah guys. Tambah atas ni. Okay. Ataupun kita tambah atas lampu guys. Lampu kita letak seat lantern. Bagi dia macam lampu lagi. Sini satu, sini, ke sini. Lepas tu tambah redstone, strong stone. Apa nama tu? Strong stone guys. Mana? Apa nama tu? Ni dia. Tukar pada ini. Dia macam lampu raya guys. Tak payah kot. Okey. Tambah sini. Salah. Okay, kiranya tak payahlah guys. So di memang dah okey dah. Sini pun sama, ni semua dah okey dah. Sini tambah lagi satu cermin. Dan juga belakang tak satu cermin lagi. Okay, so sekarang ni nanti bahagian luar kita punya nanti kita buat jalan raya guys. Dari mengikut dari sini ke situ. Boleh. Nanti saya buat macam pondok lah untuk tanah-tanah. Kita buat atau kita buat sekarang. Kita buat sekarang. Nama dia tak saya say oat. Yang ni guys. Yes. Tukar bikin lampu. Start daripada dari 1 2 3 4 5. Start sini. Okay guys. Kita start dari sini tau. Kita bagi. So start daripada sini guys. Ke sini. Okay guys. Kalau macam tu kita bagi dia kambing ni nak buat dari mana, saya dah tutup dah. Okay. So bagi ni sini kita tak payah ni guys. Kita tengok dari sini. Okay, so kita buat pondok dulu, baru nanti kita buat yang tu sana. Kita buat guys, yang ni ada 5 blok dari tepi ni. Kenapa saya buat macam ni? Bagi dia nampak macam ada space sikit. Nanti kita nak buat banyak rumah. Nanti korang tengok kita buat bandar guys. Okay. So nanti the next episode dari sini kita buat 5 blok Ini dah 1 2 3 4
4, 5. Ini cukup. Okay, 5 cukup lagi. Okay, kita tambah spam. Sekejap guys, maaf okay, kalau lama sangat. Jangan risau, saya akan panjang video. Mungkin korang okay, saya buat sekarang ni 1 jam, tapi korang tengok tu dalam setengah jam. Okay, dari sini ke 5 kali. Sekejap, kita kena buat dia sana dulu. Kita ke sini. So dari sini kita start daripada sini tau. So dari sini. Sini. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 spam. Dia macam ni. Model dia campur air sikit lagi. Saya pun tak tahu macam mana nak buat jika modern. Nanti saya membuat ulang kaji pasal benda ni guys. So okay, kita dah siap guys. So nampak dia macam nama farm kan guys. Tapi dia macam tak sesuai lah guys. Sebab apa tau, dia kalau kita tukar warna putih sama je lah guys. Sekejap, tukar kepada ni. Ke kita nak buat blok guys. Kalau pakai blok dia macam nampak lain tau. Ke tambah gelas air lah guys, nampak pelik sangat. So tambah sini sikit, sini. Okay. Dah okey dah. Okay, so tambah sini. Tambah gelas. Okay. Nanti tambah pokok kat luar, bahagian luar ni. Ataupun tambah apa-apa lagi. Okay. So yang ni kita tambah je lagi sebab nampak macam kosong. Okay. Sini lah. Kita ni pada sini. Okay. Ni tambah lagi je lah guys. Okay. So ini tukar sikit. Okay. Nampak guys, nak ambil gambar pun dah cantik dah korang nampak. Tapi nampak kosong kat luar tu guys. Okay, sekarang mari kita hias bahagian dalam. Okay, sekarang ni memandai ni nampak pelik. Kejap, kita tengok bahagian luar sekejap. Dia punya cermin. Okay, cermin ni sebenarnya dah okay, tak payah nak tukar. So cuma dalam tu nampak pelik. Okay, tak apa. So kita buat dari sini katil. So sekarang ni kita tukar. Mula-mula kita ambil kita buat chest dulu guys. Sebab apa nak letak barang. Okay, so kita masuk dari sini. Kita mula ambil chest. Chest ialah simpan barang. Chest kita tekan bahagian okay. So kita tak full chest kat sini. Sini sampai sini satu. Sini juga. Sini pun sini. Sekejap ke sini bagi sini. Sini jangan bagi sini juga. Sini tinggal sini. So kini ini tempat storage ni guys. Tempat storage. Okay. Ini salah sini. Okay, dah cukup dah kot. 3 tak payah lah guys. Nampak macam pelik. Macam banyak sangat ni. 2 pun dah cukup dah. Okay, 2. Okay, so sekarang ni kita simpan barang dahulu. Simpan. Dengan konkrit dengan ni kita biarkan kat sini untuk baiki ke apa atau benda yang dah rosak. Okay, kita bagi tadi sebatuk sikit. Okay, bagi storage dah siap.
So sekarang ni kita ambil barang untuk kita nak buat. So first kita tembak untuk ni, kita kena pakai konkrit. Sepatutnya konkrit, tapi sekejap ni stop. Kalau konkrit kita boleh, sekejap, kita letak ni kat sini. Kita boleh, kita korang boleh di adjust kalau tekan lama-lama. Okay. Tak boleh. Okay, jom. Okay. Kejap guys, tengok inventory. Okay, kita buat katil bahagian sini lah. Sini sebab dia strategi dia dapat bahagian cermin. Okay, so kita mula ambil oat dulu. Oat tu yang ni, ambil kayu. Sekejap, kita pakai kayu yang pendek guys. Mana pakai kayu pendek? Mana kayu pendek? Mana kayu pendek? Sekejap guys, mana kayu pendek ni? Sekejap guys. Ni dia. Bagi ke bawah sekali. Kejap, mana kayu? Okay, kejap, kita skip. Okay. Okay, sekarang ni kita ambil ini kan kita letakkan. Okay, kita ambil ni satu. Ini tayar kot, ni tak payah. Alamak, tertekan pula. Okay, kita ambil ini satu. Dan juga apa lagi? Ambil ni satu juga. Ambil bag buat warna green. Okay, first kita tambah ni kenapa saya ambil tak bagi sini lah guys. Macam tulisan nampak kecil. Salah. Sekejap. Room. Sekejap, kita tukar jadi warna besar. Room. Okay, boleh lah tu. Okay, so sekarang kita letak bed dulu. Sini satu tak. Dari sini ke sini. Okay, lepas tu tambah sini. Sekejap. Sini. Atas ni saya dapat sebab dia macam ni. Okay. Dia tak ada apa guys. Kejap, sini macam pelik je. Okay. Boleh je, tapi nampak pelik je lah guys. Okay, tak payah. Dia nampak tak cantik guys. Bagi sekejap untuk. Okay, tambah sini plank. Boleh je. Okay, tak payah. Okay, kita tambah ni satu, dua. Lepas tu tambah apa lagi? Root. Yes, root. Okay, kejap guys, bagi dia modern sikit. Okay, tambah root. Sekejap guys, tambah root. Kejap, kenapa dia ni root? Salah ni lah. ROD, root. Ni je. Bukan yang ni. Sini satu. Sini satu. Okay, apa kata
ke bawah ni, ke atas ni. Alamak, kita tertidur guys. Dasarnya tak payah tidur. Sekarang ni kita tambah atas ni. Okay guys, saya dapat satu idea yang bernas. Iaitu kita bagi ni atas kosong. Okay. Yang ni biarkan macam ni. Yang ni tak payah kot. So kita atas ni kita tambah root guys. Baru cantik. Nampak guys. Sini satu. Okay. Lepas tu kita tambah outline. Tambah ke sini satu. Tapi dia kena macam tindik untuk ni. Okay. Tutup. Okay. Tutup bagi sini lagi. Ini sama. Boleh je. Ini juga bagi sini. Tak sini. Okay. Sekejap. Tukar ni dulu. Ini salah. Letak sini. Letak sini. Dengan sini. Okay. Mantap guys. Okay. Kita letak sini satu lah guys. Nampak pelik Atau dinding lah guys. Dinding kat dinding ni. Okay. Ni kita letak sini. Okay. Ini pasal apa? Kita bagi sini. Okay, dah siap guys. Saya tahu nampak pelik sikit sebab bagi sini. Okay, saya kat sini tambah sini. Okay. Bahagian sini. Bagi sini. Okay. Untuk bagi sini tak perlu guys. Okay, saya tak nampak pelik tapi okey dah guys. Okay. Okay, saya tambah lampu dari sini satu. Salah. Sini satu. Dan juga sini satu. Okay. Kita sudah siap. Tempat kita so tambah sini sikit. Sini sikit. Okay. Tapi nampak macam guys. Tambah dua ni cukup. Okay. Tambah je lah guys. Okay. Dah lah. Okay, so kita tempat ni kita sudah siap. Okay, so sekarang kita tambah TV. Tapi TV saya tak tahu macam mana nak buat. Nanti rumah kedua kita nanti kita buat ni. Sekarang kita buat ini guys. Sign board. Apa yang board? Yang macam ada gambar picture Sure. Ini pickaxe. Okay, tak payahlah guys. Sebab cermin ni. So kita dah boleh tidur kat sini. So dah siap. Dah 32 minit. Tak sangka guys. Okay, so kat sini dah siap. So kita tambah. Ni tempat buku. Sekejap saya nak check dahulu. Adakah ni tempat buku? Minta maaf guys. Alright guys. So kita tambah buku. Ni tak tambah benda guys. Tambah buku kat sini. Okay, tambah buku sini. Okay. Buku tak payah lah guys. Tambah chest. Sekejap. Sekejap guys. Chest. Okay. Stripping chest. Tambah chest dekat sini. So bahagian chest kita letak sini satu. Lepas tu ada tembus ni. Okay. So tambah
tambah pintu. Jadi pintu sini, pintu. Okay, kita tembus ke door. Mana ni? Okay, door tambah ke sini. Okay guys, mantap. Okay, so kita dah siap bahagian ni. Mungkin kita tak bagi sini, mungkin di wood chest. Kita tak payah je bagi tembus kan. Atau kita buat dua guys, bagi senang nak masuk. Okay, so dah siap guys rumah untuk rumah. Room dengan storage. So kita buat bahagian sofa pula. Sofa. Okay, so kita masuk rumah. Saya tahu pun dia macam tak kena, so saya bagi dia kosong. Ni tak boleh, ni diam je. So ni biar kosong je guys, saya tak tahu nak buat apa. Atau tambah gelas. Gelas sama kat sini. Okay, bagi dia cuaca lagi guys. Okay, oh yes. Tempat sini, kejap. So saya kena buat satu lagi. Okay. Tambah gelas ini guys. Cantik. Gitu. Tembus. Janganlah. Sini satu nak. Okay. So bagian sini kita bagian gelas. Okay. Sini pun bagian gelas. Okay guys. Tu atas ni saya rasa tambah lampu. Ke tak ya? Tak yalah. Okay. Ini tak payah kot guys. Tambah. Okay. Okay, so kita ni dah siap. Sekarang kita buat bahagian cermin bahagian sini. Kita buat 3. Sini pun 1. Okay, sekarang kita buat bahagian sofa. Kejap, kita perlukan oat kecil. Okay, ini oat kecil. Kita beri sini. So, kita letak sini. Okay, so ni bahagian sofa. Dan kita letak chest kat sini. Okay. Okay. So kita sudah siap. So kita duduk kat sini. Ni tambah buku lagi, buku. Book. Okay, kita tambah kat sini. Okay. So tambah 3 lagi. Okay. Lepas tu kita tambah ni guys, lampu sebab macam tak terang guys. So kita tambah sial lah guys. Sial. Macam ni turun. Kejap. Baru tu fikir lah guys. Bahagian. Yes guys, saya lupa guys. Ada guys. Lupa guys. Sekejap guys. Kalau macam tu, bahagian sini kita tekan bahagian lampu. Okay. So sofa ni tak payah aku guys, sebab kita ada ni rumah sementara. So sekarang ni kita ke ruangan atas. Kita kena bahagian sini guys. Start di sini. Sekejap. Yes guys, saya lupa guys. Okay, so kita kena pergi atas dulu. Kena tengok. So kita dari atas. So mungkin info dia ke arah sini guys. Sekejap saya bagi label tu korang.
So sini pun dia bagian sekejap guys, sini sementara je. Sini pun bagian sini. Okey, sini pun bagian sini. Dekat sini akan jadi bakal ni. Bakal ni kita agak-agak macam ni. Guys, ni agak-agak je lah guys, nanti saya ukur. Okey. So okey dah. Okay, sekarang kita buat tangga dulu. Tangga kita pakai apa Tangga kita pakai konkrit lagi. Konkrit berwarna putih-putih lah. So kita start dari sini. Okey. So kita ke arah sini lagi. Sebab apa ni sini. So kita buang sini. Okey, so kita buang bagi sini sekejap. Bagi sini. Dan kita tambah extend sikit. Okey, kita tambah. Okey guys, kita tambah sini tambah 2 blok. Okey. Maaf guys, saya lupa nak letak tangga. Okey, tambah 2 blok. Bagi dia bumbung lah, bumbung. Okey. Bumbung kita nak letak dulu tak? Tengok kalau dari luar macam ni. Tak payah lagi saya. Nampak pelik. Sebab kita nak modern. Okay, saya akan pasang ni sebab ni nampak pelik. Kalau macam tu, ni kena full bumbung. So guys, ini kita tambah 5 extend 5. Okey. Sebab dia disebabkan kita punya luar tu nampak dia punya, kan kita ada ni kan. Dia nampak pelik. So tambah blok. So extend 5 blok lagi. Sama macam bawah tu. 5 bawah, 5 atas. Extend sikit. Okey. Sudah siap. So yang ini kita kena sekali masuk ni. Okey. So sini satu. Ni wajib tambah guys sebab gelap-gelap. Ini saya. Okey, sini satu. Lagi sini satu. Dan juga sini satu. Tambah lagi rod. Ini rod ni kotak waktu malam ni memang cantik guys. Kita bagi lagi ni. Kotak di sini. So kita atas ni lagi guys. Kita atas. Okay guys, salah tekan. Allah. Apa lagi tutup ni sekejap. Sebentar. So sini satu. Tadi kan lawa kalau kita tak lampu macam ni. Yes, tapi kalau kita lampu kat bawah ni mesti lagi cantik. Kan? Dia. Tapi dia macam terlalu pendek. Ke atas ni je cukup. Okey. Kenapa tak dia tumbuh atas ni? Sekejap. Okey, saya tak tahu kenapa dia tumbuh. So, okey guys, bagi saya masa sedikit untuk saya berfikir dan saya tambah lampu. So korang tambah lampu kat atas ni. So tunggu sebentar guys. Alright guys, setelah saya berfikir-fikir, sikit-sikit lah kot, untuk tunjuk korang. Nanti saya fikir balik ada lagi
kat atas tu. Okay. So tadi saya letak blok kat bawah ni. So letak warna konkrit berwarna putih. Letak satu rumah full. Nampak cantik ke sebab dia ada lining sikit. Okay. So itu je. Lepas tu kat atas pula. Atas saya dah tambah sikit. Ya. Saya tambah ni guys. Lampu rod ni. Kenapa nanti supaya dia tak jatuh guys. Keselamatan guys. Nampak? Okay, sekarang ni kita tak konkrit dulu. Konkrit di bahagian kita start dari sana guys. Sebab dia tak ada sikit. So tambah sini. Kita tambah konkrit bahagian sini. Kita tak full dulu. Macam biasa tinggi dia berapa? 4 guys. 4. So dekat sini kita letak line dulu. Nanti kat sini tambah ni. Apa nama dia, swimming pool, tapi saya akan pakai oat planks. So sekarang ni kita buat balcony dahulu. So sekejap guys. Rasanya yang ini kita tak tutup pakai gelas. Kita ambil gelas dahulu. Sekejap guys, kita kena ambil ini oat strength. Lepas tu yang kecil okay, lepas tu kita ambil ni gelas. Sekejap guys. Gelas. Ni dia. Gelas tak sebab pintu. Pintu kita perlukan. Pintu tak payahlah kuat guys. Pintu boleh. Tak payahlah. Okay. First kita ambil gelas dahulu. Kita tutup pakai ini. Gelas. Okay. Kita tutup gelas dulu. Gelas. Okay, lepas tu kita tambah sini. Ini panjang sampai sini lagi. Okay. Kita dari sini sampai sini. Atau kita kecil sikit lagi. Sebab ada swimming pool kan. So, panjang dia dari sini. Okay, so kita letak di sini sikit. Dah dekat siap guys. Tinggal kita nak buat balcony. Tempat duduk. Lepas tu dah siap dah. So dekat sini kita tak payah buat pintu. Sebab bagi ni tempat nyaman. So tak payah buka pintu, tutup pintu. Okay. Sini. Kat sini kita tak full glass atau konkrit. Okay, saya rasa letak gelas 2 cukup. 2 cukup guys. Sebab dia macam kosong. Okay, dia nampak dah rangka dia. So kita tutup konkrit. Tutup di sini. Tutup di bahagian atas ni. Kejap atas kita buat berapa? 4. 1, 2, 3, 4 tambah 1 untuk tutup dinding atas guys. Okay. Sebab tu ni kan balcony kita tak bagi sini sebab tempat dia kecil. Tapi dah terlanjut. And then sebab yang ni sebab dia strategi sebab dia besar guys. Sebab tu ni simpul kan kita buat kecil. So yes. Okay, dah nampak dah. Yang ni saya rasa kan kita tambah line-line kan bagi cantik. So tutup ni. Okay guys, bagi saya masa sedikit untuk saya ni. Sekejap saya bagi korang tutorial dulu. Okay, dari sini tinggi dia 4. Tutup sekali. Lepas tu tambah cermin kat, 2 cermin kat sini. Lepas tu buat line macam ni. Nanti full tu sampai ke sini guys. Cermin. Nanti saya tunjuk korang sebab video ni takut terlalu panjang. Saya tunggu sebentar guys. Alright guys, so setelah berapa minit kemudian, so saya nak tunjuk korang. So ni surprise. Saya baru habis buat balcony. So okay, 3, 2, 1. Macam ni guys. Cantik tak? So dekat sini saya tambah ni. Saya tambah dengan ni guys. Okay. So lepas tu ni saya tambah seat dengan road. Lepas tu kat sini saya tambah 3 kat tengah-tengah ni. Nak buat boleh, tak nak buat boleh seperti korang. Okay, sekarang ni
dah malam. So mari kita tidur untuk hari pertama. Untuk kenapa ni kat sini? Tak apa, biarkan je lah guys. So kita tidur, so tutup pintu, and good night and sweet dream. Kita tidur, sleep together night. So kita tidur. Okay, good morning. So hari kedua kita, bukan hari kedua ni, hari kelima kita buat rumah ni. Tambah sikit. Satu. Okay. So alright. So kat sini kita padam. Mula-mula kita buat ni dulu. Apa nama dia, buat swimming pool. Tetapi swimming pool dia kita pakai kayu. Sebab apa? Dia kalau macam nak kata kalau swimming pool tembak dia kenalah berwarna. Yes. Sekejap, ni dua, satu dua. Yes. So kita kena bagi 3 lah guys. Okay, so swimming pool kita ke arah start daripada sini, satu kotak di sini. So kita kena pakai glass. Okay. So kita kena buat full swimming pool. So kita buat full glass kat sini. So kita ikut dari macam tangga lah guys. Yes, kita buat tangga dari sini. Lepas tu dari sini. Okay. Lepas tu kita tambah dia full dengan glass. Okay. So kita kena tambah full glass. Apa kata full glass macam ni? Tak payah sebab ada lubang. So tambah glass kat sini. Boleh lah tambah. Start daripada sini. Boleh tembus kan guys. Kita tambah terus sampai sini. Yes, tambah sini. Tambah atas sikit. Okay, tambah sini. Tambah extension satu je cukup guys. Tambah. So kita buat 2 je guys. 2 layer ke 3 layer. Mengikutkan 2 layer dah cukup dah guys. So ya. Okay, so nanti kita tambah gelas tau. Kejap guys, kita buat agak-agak. Kira agak-agak. So yang ni tak payah. Biarkan macam ni. Yes, tambah macam ni je. Okay. Yang ini tutup. Okay, tambah 3 di bawah jugalah. Sekejap, kenapa di bawah? Oh yes, kenapa di bawah? Yes, silap. Okay. Ni perfect. Yes. Macam ni nak tambah 3 ke 2? Sekejap kita check. Sebab dia ikut kita punya masuk. Kita masuk di sini. Yang ini tutup. Tutup dari sini. Tutup yes. Tutup. Okay. Alright guys. So saya baru fikir lebih baik semua kita letak 3. Sebab dia nampak macam terlalu kecil swimming pool dia. Kejap guys, kita nak tak aquarium ke swimming pool? Tak apa lagi start swimming pool lah. Nanti next episode nanti kita buat rumah aquarium. Siapa nak? Kalau korang nak, korang tolong like, share and subscribe guys. So siap. So baru sini satu supaya tak gelap. Sini satu dan juga sini satu. Okay, alright. Okay, so tambah sikit supaya laut tu tak gelap. So tambah sini satu dan sini satu.
Sekarang kita ambil water. Bucket water. So letak kat sini. So water ni kita kena bagi dia laras tu guys. Nampak, kita kena bagi dia level water ni. Nampak kalau nak bagi ni kita kena tutup kosong. So kita tutup air ni. Okey. So nampak dia macam okey. Adik kejap, adik. Oh. Kenapa dia cakap macam tu? Apa ni? Sekejap ni. Kita letak air. Dia sebabkan guys. Sebabkan dia tambah ni guys. Boleh terjun dapat guys. So tambah root sikit dari sini. Tambah sini sikit. Sini sikit. Macam sana. Kita bagi dia level. Oh. Sekejap tambah gelas. Sekejap tambah gelas ni guys. Tutup. Okay guys. Satu gelas dari sini juga. Sini juga. Okay. Dan juga sini juga. Okay. Dan ini juga sikit. Tambah sini sikit. Okay. Dan ini tempat duduk guys untuk kita lihat ke apa-apa ke. So sekarang ni kita dah boleh mandi guys. So 1, 2, 3. Wish. Okay, kita dah masuk air guys. Ya. Kalau tak bawa guys, minta maaf guys. Belum saya tak pandai buat guys. Maksudnya tak pandai buat. Nanti next video saya ulang. Saya cari dekat YT ke apa-apa untuk kita buat dosa ke apa-apa untuk next video. So guys, itu je untuk video kali ni sebab kita dah siap rumah kita. So kejap, first kita letak barang dahulu. Okay, dah video kita pun dah dekat 1 jam setengah untuk saya. Kalau saya edit saya tak tahu berapa minit. So kepada korang nak tengok avatar saya, kejap guys, tunjuk korang dekat luar. Tutup dulu. So kejap guys. Okay, saya tunggu dekat luar. Tekan gambar mata untuk tengok avatar. Nampak guys, ni avatar saya guys. Sekejap, macam mana nak ini. Kita kena pergi ke sini. Sekejap guys, adjust sikit. Macam mana guys, nampak lawak? Nampak cool tak? Kita jalan dari sini guys. Nampak cantik guys. Ni avatar saya dan di rumah kita guys. Kita kena letak konkrit guys. Tutup bahagian atas. Yes. Sebab dia macam tak kena konkrit. Okay, kejap. Buka. Okay, so kita ambil konkrit dulu. Konkrit. Okay. So kita ambil bahagian sini. Kita ambil konkrit. Tekan ni sebab apa tu guys? Nampak pelik. Tak ada ni guys. Ni rod ni tayar. Kita letak kat depan. Bau cantik guys. Aku dapat proof. Okay, so sini cari sekali. Tambah. Okay. Saya nak cakap parut. Okay, so kita sudah siap guys. Nampak guys, cantik tak guys?
kita sudah siap. So first in first, kita masuk rumah. Kita nampak kita ada kat sini ada ada apa, ada tanah sikit untuk kita nak buat playground. Nanti kita next video kita akan mungkin akan animation lagi, mungkin. Okay, so kita masuk rumah je nampak ada buku, betul nampak ada chest kat sini. So kat sini ada bilik, kita boleh masuk dan tada, ni bilik rumah tidur kita. Kenapa ada air tumpah? Oh, di atas. Okay, so dekat sini ada storage room dan dia bertembus di sini. Tutup dulu. Okay, so kat situ ada chest. Dari atas ni pula, dari atas ni ada balcony untuk kita tidur berbaring, tengok sunrise. Okay, kita boleh tidur kat sini. Dah malam dah guys. Okay, lepas tu kat atas ni pula ada swimming pool. Wih. Okay. So kita sudah siap. Kalau korang tengok kat sini, nampak guys. Cantik tak guys? Okay, so itu je untuk video kali ni. Dan korang jangan lupa. Kejap guys, kenapa ada banyak ni guys? Tapi dilarang masuk. Ni tak tahu macam mana dia boleh lepas guys. Saya dah tutup dah mood haiwan ni semua. So guys, kita sampai dari sini yang boleh nampak. Okay, so guys, itu saja untuk video kali ni. Dan korang jangan lupa like, share and subscribe. Kita akan jumpa di next video. Bye guys.